Bagaimana kita nak buat satu sistem landing page sekolah yang boleh isi borang pendaftaran sebagai ibu bapa dan letakkan soalan ataupun pertanyaan dan tekan hantar. Kemudian akan dilinkkan ke halaman sekolah sebegini rupa. Dan dia boleh juga tekan balik pendaftaran untuk tanyakan soalan. Dan bagaimana kita ada beberapa tab menu yang akan kita fungsikan dia melalui video tutorial ini. Mari kita lihat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dalam Akademi Encik Daniel. Jadi hari ini saya nak kongsikan kepada cikgu-cikgu bagaimana kita nak buat satu landing page dashboard sekolah yang boleh berfungsi sebagai mengambil pendaftaran ibu bapa ataupun senarai murid baru dan bertanyakan apa-apa jenis soalan direct terus kepada sekolah. Okey. Jadi kita nak buat sistem yang ringkas dengan hanya menggunakan Gemini dan juga Google Sheet untuk simpanan data. Seterusnya kita akan onlinekan dia melalui app script. Mari kita saksikan. Jadi perkara pertama sekali yang cikgu boleh buat adalah kita search dekat Google school landing page. Enter dan kita pilih image. Okey, dekat sini ada pelbagai contoh-contoh yang kita boleh gunakan. Contoh ada yang ini. Dan juga ada banyak lagi lah contoh-contoh yang kita boleh nak tiru idea konsepnya. Jadi kita ambil satu gambar ni, katakanlah kita screenshot. Okey, saya dah buat satu, saya dah pilih satu gambar dan saya screenshot. Kita buka Gemini. Okay, dekat Gemini AI, masuk melalui D5 supaya kita dapat Pro version ya cikgu-cikgu. Okay, dan kita tekan Gemini. Seterusnya, kita tunggu dan kita pastikan dia pilih Pro. Okay, dekat sini kita letak Canvas. Okay, untuk codingkan dia menjadi HTML. Okay, ni contoh yang saya dah buat. Saya pilih sahaja history dekat yang saya dah buat sini. Okay, ni contohnya. Jadi apa prompt dia, cikgu boleh copy paste prompt ni berdasarkan gambar, jadikan ia panduan untuk bina satu landing page yang menggunakan Google Sheet sebagai data backend dan front end menggunakan app script. Sediakan fail HTML dan indeks yang lengkap. Jadi contoh di sini saya akan gunakan Google Sheet sebagai simpanan data. Okey, baik. Mari kita lihat. Hasil yang diberikan adalah hasil dua fail yang akan disediakan. Yang pertama, fail front end. Ini adalah bentuk front end saya. Jadi saya sediakan dia ada boleh daftar nama, email, nombor telefon dan juga mesej sekiranya ibu bapa nak buat pendaftaran anak baru ataupun ada pelbagai jenis soalan, so dia boleh isikan sahaja dekat sini dan tekan hantar. Jadi ini adalah laman utama saya yang saya telah screenshot gambar berdasarkan Google tadi. Jadi dia cuba tiru, inilah hasilnya ya. Baik, seterusnya, jika apa yang cikgu telah buat dan cikgu rasa tidak berpuas hati, cikgu nak sebiji sama macam yang telah saya buat dalam tutorial ini, jadi saya kongsikan pautan Google Drive di caption YouTube di bawah untuk cikgu download dua fail yang saya telah buat. Okey, jadi saya akan kongsikan link di bawah. Cikgu tekan link tersebut, cikgu akan jumpa fail Gemini plus Google Sheet. Okey, Gemini plus Google Sheet. Cikgu tekan kat sini. Cikgu download kedua-dua fail ini. Okey. Seterusnya, cikgu download. Okey, kita akan gunakan dalam Google Sheet. Jadi baik, sekarang ni cikgu akan buka satu Google Sheet. Okey. Dan buka blank spreadsheet. Okey. Tapi saya dah buat. Jadi ini yang saya telah buat. Okey, cikgu tukarlah tajuknya, contoh SKDA landing page. Okey, dan tab, tiru saya punya tab, tulis school. Okey, supaya tiada masalah pada coding.
sebab dia dah baca untuk school. Okay. Jadi dekat school ni kita ada kolom A, tarikh log, nama penuh, email, nombor telefon, mesej dan pertanyaan. Ini adalah apa dia? Yang telah kita buat sistem pendaftaran dan pertanyaan tadi. Okey, baik. Bila cikgu dah buat Google Sheet ini, biarkan sahaja kosong di bawah, tekan extension, tekan App Script. Seterusnya, apabila App Script telah dibuka, ini adalah paparan dia. Katakanlah ianya masih kosong, saya delete saja. Okey, kedua-dua fail ini. Okey, apa nak kena buat? Okey, cikgu akan add file yang telah cikgu download tadi dekat link yang saya berikan. Tekan add a file, pilih HTML, tekan index nama dia. I pastikan huruf besar dan enter. Jadi ini adalah hasil paparan yang akan diberikan codingnya. Cikgu buka file yang cikgu telah download tadi, index HTML, cikgu tekan Ctrl A, Ctrl C dan dekat paparan ni, cikgu tekan Ctrl A, padam semua yang lama, okay, dan copy paste coding file yang telah cikgu download tadi. Okay, ini adalah hasil dia. Dan seterusnya, kita tekan add a file yang kedua, tekan script. Ini adalah engine dia, iaitu bagaimana coding-coding dia untuk simpan data yang pendaftaran customer tadi ataupun ibu bapa tadi ke dalam Google Sheet. Tekan script, tekan CODE, code. Okay, dan enter. Ini adalah code GS dia. Okay, dan yang tadi cikgu dah save tadi, buka dan Ctrl A, Ctrl C, kemudian cikgu padam semua dan copy paste. Dah siap. Save project to drive dan kita running. Bila kita running, dia tunjukkan education started complete. Okay, bermaksud file cikgu adalah betul dan sempurna ikut nama yang telah kita tetapkan. Okey, jika cikgu ini kali pertama, dia akan minta authorization, kebenaran untuk menggunakan file. Jadi cikgu accept sahaja semua dan tick semuanya boleh dan dibenarkan. Okey, baik. Tekan deploy, new deployment. Okey. Dan description, saya rasa ni saya dah kali ke-7 ataupun ke-6, saya dah tak ingat. Tekan je, kalau cikgu tulislah V1 untuk version 1 dan setiap kali kita baiki, kita update lah version ke berapa V6 school. Okay, pastikan who has access adalah anyone supaya apa-apa email boleh access kepada website cikgu dan tekan deploy. Seterusnya dah siap. Ini adalah hasil paparan yang cikgu buat. Okay, jadi bila tekan saja, dia akan keluar borang daftar. Cikgu boleh isikan nama penuh, contoh Daniel, email, nombor telefon, saya nak daftar anak tahun 1. Okay, hantar, processing dan send. Dan dah data ini telah disimpan ke dalam mana cikgu-cikgu? Ke dalam Google Sheet yang kita buat tadi. Okay. Jadi ini adalah datanya. Jadi kita dapat lihat apa soalan yang ingin parent ini tanya. Jadi kita sebagai admin sekolah, kita boleh jawab soalan ni secara WhatsApp ataupun secara email yang telah diberikan oleh parent sebentar tadi. Jadi tidak perlulah dia ganggu ataupun WhatsApp sekolah ataupun call sekolah. Okey. Ini adalah satu cara yang paling mudah. Jadi siap satu landing page kosong yang hanya baru halaman utama untuk pendaftaran. Jadi untuk video seterusnya saya akan ajar lagi menu-menu tab yang lain. Follow dan subscribe untuk tutorial ini. Sekian, terima kasih.